1 Januari tahun 2000. Sempena alaf baru Datuk Seri Dr. Mahathir mahu rakyat kekalkan perpaduan. Wajah-wajah milenium menyambut ketibaan alaf baru tahun 2000 di Bukit Bintang. Yeltsin meletak jawatan sebagai Presiden Rusia pada 31 Disember tahun 2000. Manakala Vladimir Putin diangkat menjadi Presiden pada 1 Januari tahun 2000. 2020, 7,305 hari lagi. Senyum kambing, tiba sudah alaf baru. Moga manusia mengisinya dengan baik. Percutian anda tidak seharusnya jadi begini. Servislah kereta Proton di USPD. USPD DRB Highcom sempena Hari Raya. Antaranya pakej nombor 1, cakera cekam atau clutch disc, plat tekanan cekam atau clutch pressure plate, tali sawat pemasaan, galas penegang, kedap minyak aci engkol, perjuangan gaji minimum oleh MTUC. MTUC mahu penetapan gaji minimum pekerja pada paras RM1,200 sebulan. Pada tahun 2000 ya, ia hanya terlaksana seingat saya pada tahun 2019. Globalisme mengancam negara oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Hendaklah kita rapatkan barisan. BN waspada, kata-kata manis pas. Ada hikmah di sebalik kekalahan BN di Terengganu. Selamat meneroka tahun baru 2000. Downhill 2000. London, Paris, New York. Gaya mutu keunggulan. Harga ayam RM5.40 perlu lebih rendah. Stem alaf baru jadi rebutan di pos Malaysia. Proton bakal keluarkan model MPV pertamanya pada separuh kedua tahun 2000. Ini rekod dunia yang tak tercapai ya. Wanita hidup dalam hampir 3 abad meninggal dunia. Wanita ni dia lahir pada tahun 1880. Jadi dia mula hidup pada abad ke-19. Kemudian abad ke-20. Kemudian pada 29 Disember tahun 1999 dia meninggal. Dia tak sempat masuk ke tahun 2000. Gus Mau, ramal Timur merdeka penuh 2 tahun lagi, merdeka dari Indonesia. Kehadiran seabad Amerika di Panama berakhir. Sekarang jadi isu kerana China pula nak mengawal terusan Panama. Mastika jadi beruk Bahana Yasin. Jengking dalam kemaluan Siti Jalang. Romario kukuhkan pasukan Vasco. Scholes tidak ke Brazil. UMNO terus jadi parti dominan. Perodua bukti kemampuan bangsa. Kancil, rusa, kembara. Mahathir lancar Perodua e-shop, iaitu boleh beli kereta dari laman web. Mahathir bersama motosikal Jaguar keluaran Malaysia. Kereta elektrik ciptaan tempatan Elex Suria. Kebanggaan kita antaranya Sufiah Yusof mengharumkan nama Malaysia kerana kepintarannya di University Oxford dalam bidang matematik. Juga Dato' Azhar Mansur berlayar keliling dunia. E-Village di Cyberjaya menyediakan teknologi terkini untuk rakaman filem-filem tempatan dan antarabangsa. TV satelit seperti Astro buka jendela negara. TV swasta banyak beri pilihan. Hukuman mati kepada lanon cetak rompak di Thailand.
Antara cerita-cerita artis, Siti Nurhaliza buat pembedahan, Era Fazira beraya di Mekah, Nasha Aziz bercinta dengan artis luar negara, Wilma nak kahwin dengan M, Aliza Kasim teringin beraya dengan mentua, rumah tangga Awi Arni retak, Ifa Raziah bersanding lepas raya, komen Norman Kiaryu, saya bukan penggoda, G beraya di kota London, bagaimana Sheila Normala dan Heidi beraya tanpa suami, Camelia beraya tanpa insan tersayang, Azhar Sulaiman beraya sendirian di London, kesian, pengakuan Syafni isteri, AC suami yang kelakar, tim pasrah berdebar tunggu reaksi penonton, Nurul Alis dan Adian kahwin April ini. Ini adalah majalah Hai. Perilis mutu hitam emas. Dulu banyak guna perkataan mutu ya, tak macam sekarang quality. Quality itu English. Remifemin. Kelegaan herba untuk gejala-gejala menopause. Rancangan TV, TV1, TV2, TV3, and TV7.